Hari Raya Ailadha adalah satu perayaan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam sebab waktu inilah ramai yang nak berkorban. Bagi anda yang dah berniat nak berkorban tahun ini, saya nak mengajak anda untuk berkorban bersama Peduli Insan. Peduli Insan mempunyai ladang ternakan sendiri di Syria dan setiap haiwan di sini dijaga dengan rapi. Haiwan-haiwan korban kami dipilih daripada baka berkualiti. Untuk lembu, kami menyediakan lembu Holland. Manakala untuk kambing, kami menawarkan kambing daripada baka Awasi yang terkenal dengan kualitinya. Proses penyembelihan korban dijalankan dengan penuh tertib dan mengikut syariat Islam. Selepas itu, daging korban tersebut akan diagihkan terus kepada keluarga pelarian yang benar-benar memerlukan. Sambil beribadah, sambil berkongsi rasa bahagia. Bukankah itu yang kita nak?